Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini dapat kita mengadakan sesi kuliah tentang tajuk pengurusan maklumat di alam maya. InsyaAllah pada kuliah pada kali ini kita dapat menjelaskan tentang pengurusan peribadi, tentang maklumat-maklumat Islam, bagaimana kita menguruskan kita punya email, Facebook, YouTube dan sebagainya. Begitu juga bagaimana kita mencari maklumat yang berkaitan dengan ilmiah, yang berkaitan dengan maklumat-maklumat bersifat akademik yang boleh kita manfaatkan untuk penulisan tesis dan penulisan ilmiah nanti. Sebagai pengenalan kepada topik ini, pengurusan maklumat dalam dunia hari ini sangat penting kerana kita berada dalam satu zaman yang dikenali sebagai overload information, maklumat yang terlalu banyak. Jadi kita memerlukan cara dan kaedah untuk kita yang menentukan maklumat yang penting untuk kita dan bukan lagi kita ditentukan oleh maklumat. Ini kerana maklumat terlalu banyak dalam dunia maya, daripada sekecil-kecil benda sehinggalah sebesar-besar perkara. Jadi sebab itu kita tidak perlu menentukan maklumat yang kita perlukan sahaja yang perlu untuk kita akses, manakala maklumat yang tak perlu, kita tak lagi perlu untuk membuang masa untuk membaca dan juga untuk mengakses kepada maklumat tersebut. Justru pengurusan-pengurusan yang bersifat maklumat ini khasnya untuk kegunaan peribadi kita. Mungkin sebagai pelajar ada maklumat yang perlu sebagai pelajar. Sebagai guru pensyarah misalnya perlukan maklumat yang diperlukan sebagai guru, sebagai pensyarah. Begitu juga dengan profesi-profesi yang lain yang mempunyai perluan maklumat masing-masing yang boleh diakses. Dia boleh memilih maklumat yang penting dan perlu untuk dia. Jadi sebab itu pengurusan yang ini sangatlah perlu untuk diketahui. Sama ada, mungkin ada yang belajar secara informal dan mungkin juga ada yang belajar secara formal seperti ini untuk dia mendapatkan secara pantas pengurusan maklumat tersebut. Jadi dalam maklumat ini, sebagaimana yang disebutkan dalam kuliah yang lalu, berada dalam tahap yang ketiga dalam level hierarki ilmu dan maklumat, kerana tidak pada level yang kedua, iaitu selepas data, information, knowledge dan wisdom. Data adalah maklumat bahan mentah. Yang kedua ialah information. Maklumat ini merupakan satu data yang telah disusun sehingga boleh diberikan makna dan difahami maksud di sebalik maklumat berkenaan. Kemudian tahap yang ketiga ialah knowledge, ialah pemahaman yang mendalam tentang sesuatu perkara yang mempunyai maklumat yang banyak, seperti mana orang mengetahui ilmu fiqh, seperti mana orang mengetahui ilmu tasawuf, seperti mana orang mengetahui ilmu tauhid. Begitu juga orang mengetahui dalam bidang-bidang yang lain, bidang perubatan, bidang ini dipanggil dengan knowledge. Dan lebih daripada itulah dipanggil dengan wisdom. Wisdom iaitu kebijaksanaan. Bagaimana dia menguruskan maklumat berkenaan, bagaimana dia boleh mengetahui, bagaimana dia boleh memikirkan, bagaimana dia boleh mencipta, bagaimana dia boleh mengajar, bagaimana dia boleh mengetahui falsafah di sebalik sesuatu perkara, bagaimana dia mampu untuk berfikir lebih jauh lagi. Itu dipanggil dengan wisdom, iaitu dengan tahap yang tertinggi dalam ilmu pengetahuan. Semua dalam maklumat yang terdapat dalam internet ini kebanyakanlah bersifat information dan juga knowledge. Dan lebih daripada itu, wisdom itulah kebijaksanaan kita menggunakan maklumat itu untuk tujuan apa, untuk manfaat kita ataupun tujuan apapun. Itulah wisdom yang terletak pada manusia itu sendiri, bukanlah pada internet, bukanlah pada komputer, bukanlah pada alat gadget dan sebagainya, tapi pada manusia. Manusialah yang menggunakan maklumat itu sebaiknya. Okey, saya mulakan yang pertama yang penting ialah dalam pengurusan email. Kerana pengurusan email ni kelihatan ramai di kalangan
kita yang mempunyai email tapi emailnya tidak tersusun. Sebagai contoh, sebagai seorang yang pertamanya sebagai seorang pelajar yang pada khidmat saya dia perlu lebih menunjukkan kematangannya. Seperti dalam email tu kadang-kadang kita jumpa nama pelajar yang menggunakan email seperti mana email yang mungkin agak kebudak-budakan, seperti mana cute girl kan, naughty boy yang mungkin tidak sesuai sebagai seorang pelajar. Apatah lagi dia akan menggunakan email berkenaan untuk masa depan dia, nak minta kerja dan sebagainya. Jadi memerlukan email yang dia perlu develop daripada sekarang, email-email yang bersifat matang, yang berasaskan kepada namanya ataupun nama apa-apalah yang lebih sesuai, bukanlah menggambarkan sifat lagi sebagai seorang remaja yang mungkin tidak ada suatu visi ataupun lebih kepada suka-suka saja. Mungkin dia kalau dia perlu dia masih mengekalkan email yang suka-suka itu. Bila masa yang sama dia perlu mencipta satu email yang lebih matang, establish, yang menampakkan kematangannya, yang mungkin sesuai untuk diketengahkan dan minta kerja dan sebagainya, yang boleh di start daripada sekarang. Kemudian kita jumpa dalam email kadang-kadang apabila seseorang itu tidak menguruskan email dengan baik sehingga menyebabkan dalam emailnya penuh dengan notification. Email macam-macam notification yang sebagai contoh daripada Facebook misalnya, yang banyak sehingga dia terlepas email-email yang penting yang perlu untuk dia dibaca tapi terlepas. Sebagai contoh di sini masalahnya apabila kita masuk email-email yang bersifat dipanggil dengan spam, email-email yang tidak dikehendaki. Sebagai contoh email yang pertama ialah email daripada notification. Email notification Facebook ke apa ke, yang boleh dia klik di sini kan, dan dia boleh diklik macam ni, klik dan dia tekan spam. Dia akan automatic masuk dalam satu folder di sini. Ini sebagai contoh saya menggunakan email Gmail. Nanti boleh juga menggunakan email-email yang lain. Dia klik di sini dalam box kat sini dan dia tekan spam. Carilah dia punya button spam, tekan spam. Nanti email-email berkenaan tidak lagi masuk dalam inbox dia tapi masuk dalam spam message yang akan di-delete selepas 30 hari. Jadi kalau masuk dalam box, dia akan menyebabkan kita punya inbox kita penuh dengan image dengan message email yang tidak dikehendaki. Kalau dalam Gmail, dia telah masukkan email notification berkenaan dalam sosial. Dan kalau ada yang bersifat menjual beli dan sebagainya, dia akan terus masuk dalam promotion. Tapi kadang-kadang mungkin juga dia masukkan dalam primary, yang kita boleh tick kat sini, tick yang akhirnya boleh kita terus dia akan masuk dalam spam. Macam-macam lah yang kadang-kadang masuk kat sini, dan kita tekan spam, dia akan masuk dalam spam dan yang menyebabkan kita punya inbox kita bersih. Jadi kalaulah kadang-kadang ada juga dia sengaja dia terus masuk dalam sosial kan, jadi lebih baiklah, maknanya dia dah siap-siap dah buat. Itu juga kadang-kadang yang jual-jual perkara yang tak ketahuan ini masuk dalam promotion, tak apalah, maknanya dia telah asingkan, dia telah mensucikan kita punya primary inbox kita supaya lebih memudahkan kita tak terlepas dengan email-email yang sangat penting. Kemudian yang kedua ialah tentang pengurusan di sini. Kita boleh buka, kalau dalam email ni boleh buka setting. Kita boleh menggunakan kat sini bahasa. Kita boleh menggunakan apa di sini. Banyak kat sini label, new account, filters, yang boleh dieksplor untuk kita menggunakan email kita dengan baik. Yang paling penting dalam email ini ialah kita dapat maklumat yang penting. Bagi kita dapat maklumat yang penting yang kita tak miss dengan maklumat berkenaan, itu yang sangat penting. Sebab kalau kita miss maklumat itu yang menyebabkan mungkin kerja-kerja tergendala dan kita terlepas
dan mungkin kita ketinggalan daripada mengikuti maklumat berkenaan. Kemudian dalam seterusnya dalam pengurusan YouTube. Pengurusan YouTube ni kita ada YouTube. Pertamanya yang mungkin kita boleh manfaatkan ialah bila kita buka YouTube, kan, perasan tak dengan butang add to. Okay. Bila kita tekan kita buka YouTube, kita tekan dengan add to, maka dia akan keluarlah add to playlist. Maknanya sebagai contoh, kalau kita nak ikuti kuliah penjelasan tentang Syiah misalnya, ada banyak ustaz-ustaz yang menjelaskan tentang Syiah. Yang pertama mungkin yang menjelaskan tentang sejarah, yang kedua mungkin menjelaskan tentang perkembangan zaman-zaman selepas itu, misalnya selepas awal zaman-zaman Hussein misalnya, kemudian zaman perkembangan imam-imam dia, kemudian dia punya tentang pemikiran dia, kemudian dia punya misalnya yang boleh kita susun mengikut urutan, maka kita boleh susun di sini add to playlist, kemudian kita buat satu kat sini, create playlist, kan, kemudian akan keluarlah apa cerita tentang Syiah ke, tentang topik sekularisme ke, dan kita create dia punya nama, dan dia akan adalah satu kategori di sini. Akhirnya setiap kali yang sesuai dengan topik Syiah itu masalahnya, kita klik add dan kita masukkan kat sini, add to playlist. Jadi akan menyebabkan banyak kita boleh susun maklumat itu dalam satu folder, dalam satu ni link sahaja, yang akhirnya bila kita nak dengar, kita boleh dapatkan maklumat berkenaan hanya dalam satu folder sahaja. Memudahkan kita, dan kita boleh share perkara berkenaan ataupun list berkenaan kepada kawan-kawan, kepada orang lain yang boleh mengikuti kuliah ataupun YouTube yang kita susun satu siri secara tersusun, secara kronologi, daripada satu siri sampailah siri yang seterusnya secara mudah, yang boleh memudahkan kita, dan juga kita boleh memudahkan orang lain untuk menguruskan maklumat itu. Kemudian dalam pengurusan YouTube juga yang boleh kita manfaatkan ialah tentang playlist ni. Okay. Sebenarnya playlist ni akan keluar kat sini lah. Contohnya kuliah tentang sekularisme misalnya, kan. Ada berapa siri, dan di sini kita boleh buatkan channel untuk kita sendiri. Kita create channel untuk kita sendiri, dan ini adalah channel untuk JPDK dakwah, Jabatan Pengajian Dakwah. Jadi kita boleh ada kat sini dia punya videos, ada macam-macam video kat sini. Ini playlist, kita boleh klik kat sini untuk kita dapatkan maklumat. Apakah playlist yang telah disenaraikan oleh JPDK dakwah. Dalam YouTube ni juga kita boleh share, kan. Kita boleh share di sinilah, kita share YouTube kat sini, kita boleh share dengan orang lain. Kita boleh share kita punya YouTube ni, kita boleh share, dan juga kita boleh share kepada email, kepada ini adalah kita embed dalam blog, dalam Facebook, kan, dan sebagainya. Ni Twitter yang boleh kita gunakan. Begitu juga dengan playlist tadi pun. Kita boleh share dengan orang lain, yang orang boleh lihat secara tersusun kita punya video yang kita telah pun kumpulkan. Dalam YouTube ni juga kita boleh gunakan, kita boleh lihat dekat sini, ada playlist ni kat sini. Playlist kat sini, kita boleh tekan di sini, playlist yang anda boleh explore lah cara dan untuk nak menguruskan email berkenaan. Begitu juga dalam email juga kita boleh dalam ni juga kita boleh klik watch later. Dia dekat sini. Maknanya kita boleh kerana mungkin kita tak ada masa, caranya kita boleh klik kat sini untuk kita pasal nak kat sini add to playlist. Ini dia telah pun masukkan, dan juga klik kat sini juga kita boleh lihatkan maklumat berkenaan selepas ini. Mungkin kita tak sempat masa, kan. Kita boleh misalnya boleh mendengar dan melihat mengikuti YouTube tersebut melalui handphone, dan kita selepas kita add watch later, kita lihat selepas ini. Dia akan keluar kat sini. Kalau dalam handphone pun
Kalau dalam YouTube, kalau anda ada YouTube, ada handphone yang ada YouTube, handphone yang boleh line, yang boleh kita akses YouTube, maka kita boleh dengar YouTube berkenaan melalui handphone kita yang telah pun kita senaraikan. Yang kita senaraikan tu pun kita boleh share dengan orang lain untuk kita manfaatkan kita punya maklumat berkenaan. Ini adalah channel. Ini channel. Browse channel. Kita channel macam-macam channel lah. Ada channel Hamba Fakir yang telah mengumpulkan video Saidros, dan channel-channel yang lain lah yang mungkin. Yang ni kat tepi ni ada channel-channel ni yang kita subscribe. Bila subscribe, kita akan dapat video-video yang dia telah pun create, yang dia telah pun buat, yang memudahkan kita untuk bila kita minat dengan sesuatu laman itu, maka kita akan dapat secara langsung dia punya link-link yang telah pun dia telah, ataupun video yang dia telah pun buat, ataupun link yang dia telah pun create. Okey, seterusnya ialah pengurusan Facebook. Dalam pengurusan Facebook ni, kadang-kadang kita jumpa Facebook kita sangat smart dengan maklumat-maklumat yang tak perlu. Facebook kadang-kadang kita jumpa dengan yalah, kalau kita nak tengok, kita dah ada contohnya 1000 orang friends, maka kita akan memang susah untuk kita nak baca semua tu, memang payah, memang membuang masa. Ini memang betul membuang masa bila banyak banyak sangat kita punya friends yang kita tidak uruskan friends-friends berkenaan mengikut kesesuaiannya. Kita memang kadang jumpa dengan friend-friend yang membuat posting-posting yang tidak begitu baik misalnya. Contohnya yang mungkin ada yang membuat posting-posting yang kita menyalahi tuntutan agama, yang kita boleh block dia secara terus. Ataupun mungkin yang dia tidaklah menyalahi agama, tapi yang mungkin kita rasa kurang sesuai untuk kita follow dia punya Facebook dia, yang kita boleh hidekan dia daripada masuk dalam Facebook kita, kan. Mungkin kita tekan butang kat sini, kita boleh lihat unfollow, contohnya unfollow Kamaliah Tajuddin, sebab mungkin dia Kamaliah Tajuddin ni dia posting benda-benda yang kurang bermanfaat, kurang berfaedah, dan kita rasa tak perlu untuk kita follow dia punya Facebook. Kita boleh unfriend dia, kita boleh unfollow dia, kita follow dia, masih lagi friend dengan kita, tapi dia tidak lagi menjadi tak masuklah news feed kita. Jadi feed kita tu dah pun bersih daripada orang-orang Facebook yang tidak bagus, yang tidak bermanfaat. Jadi sebab kita tidak perlu membaca semua. Kalau kita nak baca semua, memang kita hanya duduk depan komputer je, kita tak buat benda lain. Jadi sebab itulah kita memilih friend-friend yang sangat bermanfaat untuk kita. Contohnya yang mampu untuk memberikan tazkirah kepada kita, yang mampu untuk memberikan maklumat yang terkini kepada kita, yang mampu untuk memberikan input idea yang baik kepada kita, kawan-kawan yang mempunyai sharing idea yang bernas, yang kita boleh share dia punya, yang boleh kita dapatkan maklumat daripada dia, kan. Kalaulah kita masukkan semua kawan-kawan dan semua friend-friend sini yang mungkin sebahagian besarnya kita tak kenal, sebahagian besar tu kita kenal, dan sebahagian lagi kita tak kenal siapa-siapa dia masuk dalam friend kita. Kita pun baca, kita akan dia ghalib, yang kita akan ikutlah, maknanya membuang masa lah untuk tujuan berkenaan. Jadi sebab itu kita perlu untuk ikuti follow friend-friend yang baik dengan kita, dan juga tak sekadar baik, tetapi dia mampu memberikan input yang baik, yang berguna kepada kita. Dan input berguna ni memanglah berbeza daripada orang ke orang, dan kita boleh gunakan maklumat berkenaan. Begitu juga dengan dalam Facebook ni, kita ada contohnya grup, macam-macam grup yang ada tepi-tepi ni, dan grup ini kita boleh tekan grup ni, dan kita boleh off notification. Kadang-kadang kita perlukan grup untuk kita ikuti discussion dalam dia, yang mungkin kita perlu untuk nak mengikuti ataupun bersama-sama dengan ahli qaryah kita misalnya, ataupun kawan classmate kita dulu kat sekolah. Tapi mana mungkin untuk kita nak baca semua, kan. Tak tahulah kalau ada yang boleh banyak
Kalau ada banyak grup mungkin dia agak sukar, tapi salah satu daripada caranya ialah dengan dia off notification. Kalau ditekan di sini dia akan ada lah di sini ni grup kan. Ni grup, macam grup ni. Sebab dia klik grup kat sini, ada more kat sini kan, dia akan keluar di sini grup. Jadi dalam ni dia akan keluar lah bila dia tekan sini, sama ada kita boleh leave, keluar daripada grup kan. Dan kita boleh juga edit setting. Edit setting ni yang akhirnya yang kita boleh, kepada kita off notification. Bila off notification, dia tak masuk dalam wall kita. Dan bila kita rasa nak pergi jenguk, kita pergi jenguk kat sini. Kita buka sini, kita jenguk dan kita tengok dia. Jadi sebab membolehkan kita untuk nak mengikuti dia punya perkembangan, perbincangan dan sebagainya. Jadi kalau dia semua masuk dalam newsfeed kita, menyebabkan newsfeed kita sangat banyak dan agak membebankan kita lah untuk kita nak baca. Dan akhirnya bila kita duduk depan komputer buka Facebook, memang kita akan larut mengikut perkembangan Facebook berkenaan yang menyebabkan kita sebahagiannya lah membuang masa. Seterusnya ialah itu saya kira sangat penting untuk kita uruskan. Yang pertama tentang email, yang kedua tentang YouTube. Yang dijangka YouTube ni dalam masa 5 tahun akan datang dia akan berkembang dengan baik, dan kita perlu bersedia lah untuk mengikuti dan menguruskan, ada ilmu sikit untuk menguruskan YouTube dengan lebih berkesan. Seterusnya dah tentang tadi saya ceritakan tentang Facebook, yang selain daripada grup adalah page. Anda juga boleh klik page, boleh like page. Contohnya page kat sini, Prihatin Mesti dan sebagainya. Anda boleh like page-page yang anda minat. Page yang anda minat. Mungkin page itu sangat bermanfaat. Dan anda boleh like, dan notification yang terdapat dalam Facebook berkenaan, dalam page berkenaan akan masuk dalam wall anda. Dan sekiranya ada page yang mungkin tidak ada manfaatnya, mungkin cerita mungkin tidak apa-apa, anda boleh offkan juga notification, tak masuk dalam wall anda. Dan jika anda nak baca, anda pergilah kepada Facebook page berkenaan. Apa beza page dengan grup? Grup ini dia kena menjadi ahli. Dia akan sama ada anda sendiri boleh join dia secara automatik, ataupun ada ahli lain yang memasukkan nama anda dalam grup berkenaan, ataupun anda dimasukkan sendiri oleh admin dia. Sama ada anda sendiri masuk, ataupun ada orang lain, members lain yang masuk, ataupun admin yang masuk kan, dalam grup berkenaan. Tapi dia agak berbeza dengan page. Page-nya anda klik like sahaja, anda boleh dapatkan maklumat. Itu beza like. Dan ada sedikit dalam page ini anda tidak boleh komen, dia berbeza dengan grup. Grup ni anda boleh komen dalam grup tu, anda boleh banyak main peranan lebih. Tapi dalam page ni biasanya dia agak dalam wall utama page berkenaan hanyalah dipostkan oleh admin itu, dan anda boleh komen. Sekiranya anda ingin post juga dalam dia punya wall dia akan masuk di ruang yang kecil dalam Facebook. Saya tunjukkan sedikit nanti. Contohnya di sini, ni Facebook Pusat Islam, ni page Pusat Islam UKM. Pusat Islam boleh memuatkan ni kat sini. Dia punya page dan ujian berita di kat sini. Dan orang lain dia tidak boleh, walaupun dia orang lain menulis dalam kepada page Pusat Islam, tapi dia tak keluar dalam wall utama, dia akan keluar kat sini sahaja. Dia akan keluar kat sini sahaja. Dia tidak keluar dalam wall utamanya. Ini beza antara page dengan group. Okey, seterusnya ialah dalam
pengurusan Facebook, pengurusan info ilmiah. Kita ni ada banyak info ilmiah yang boleh kita dapatkan, maklumat-maklumat yang berkaitan dengan ilmiah, contohnya dalam ePrints UTM. Kita buka. Anda boleh tulis ePrints UTM.my. Ini akan keluar di sini. Okay. Anda boleh klik search kat sini. Contohnya klik Pendi Islam. Ini contoh, anda boleh dapatkan file-file bersifat PDF banyak lah kat sini. Dia search di sini lah. Boleh jenayah contohnya. Okay. Ini adalah ePrints daripada UTM. UTM ada, USM ada, ePrints UTM, ePrints UKM, USM, UM dan sebagainya. Ada yang menyediakan maklumat yang penuh, ada yang menyediakan maklumat yang hanya separuh saja, bergantung kepada content provider lah, bergantung kepada universiti-universiti ini yang boleh menyediakan maklumat-maklumat berkenaan. Dan seterusnya ialah anda boleh manfaatkan ini sebaiknya untuk penulisan tesis ke tulisan-tulisan ilmiah yang lain. Kalau Islamic e-book yang dalam bahasa Arab, buku-buku bahasa Arab, anda boleh gunakan website inilah, Saidul Fawaid, Syabakah Mishkat, almaktabah.com, Waqfiyah dan sebagainya. Sekarang ini bukan sekadar 4,000 sampai 8,000, 9,000 buku-buku yang telah pun didigitalkan. Sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya, semua telah pun digitalkan dan kita boleh dapatkan maklumat ataupun membaca buku-buku berkenaan menerusi, dan kita boleh download buku-buku berkenaan daripada website dan kita boleh baca lah nanti. Selain daripada itu ialah Google Scholar. Google Scholar ni yang saya kira sangat penting untuk diketahui bagi seorang yang bersifat pelajar dan akademik. Dia perlu tahu menggunakan Google Scholar, kerana Google Scholar ni akan mampu menguruskan, memberikan maklumat yang banyak tentang perusahaan-perusahaan ilmiah, sama ada dalam bahasa Melayu juga dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris terutamanya. Kita boleh lihat kat sini. Kita pergi Google. Kita pergi pada sini, apps ni. Kita pergi more, even more. Kita pergi ke bawah sikit, Scholar. Kita jumpa dengan Scholar. Okay. Jadi kita boleh type maklumat-maklumat yang kita perlukan. Contohnya ialah jenayah Malaysia contoh. Ini banyak ni. Dan kita boleh perasan dekat sini adalah sejak 2009. Sejak 2009 maknanya yang daripada 2009 dan ke atas, ataupun sejak daripada tahun 2000. Ini mungkinlah apa-apa yang anda gunakan, tesis lah, persepsi non-Muslim. Ini contohnya dia orang kaji perception behavior Muslim and non-Muslim toward halal products. Ini macam-macam lah, anda boleh manfaatkan maklumat di sini anytime. Boleh explore di sini daripada mana-mana masa ni, dia macam-macam lah daripada awal apa yang ada. Ini kita boleh susun sejak daripada tahun 2009, ataupun sort by relevance, sort by date. Kita susun by date. Dia punya ni. Dan sekiranya kita jumpa dengan maklumat berkenaan dan kita nak tulis ni, kita boleh nak dapatkan rujukan, kita boleh klik cite kat sini. Ni kita punya rujukan kita lah, boleh bubuh dalam rujukan. Nak tulis tesis, kita copy kan. Biasanya kalau UKM dia guna
sistem sistem ni APA, APA ni, dan kita boleh rujukan, kita copy paste di situ. Okay, copy paste ni. Kalau ikutkan UKM dia tak ada ni. So sudah. Maknanya kita dah dapatkan maklumat yang lengkap. So dia akan terus masuk dalam kitab kita lah. Kita nak tulis balik. Lepas kita klikkan site kat sini. Kan? Dan anda perlu bijaklah menggunakan maklumat ini untuk nak memilih perkataan-perkataan yang sesuai untuk mencarikan carian yang paling bijak lah, supaya kita menemukan maklumat yang sangat berfaedah kepada kita, yang sangat kita perlukan kepada maklumat itu. Okay. Macam-macam lah yang ada. Kemudian seterusnya carian Google. Okay. Jadi anda boleh menggunakan contohnya begini, file type. Anda boleh gunakan maklumat file type ni. Contohnya anda buka YouTube, buka Google. Okay, persepsi non-Muslim. Ada type halal, type TYPE, kan? FI, file type. Double klik di sini, titik bertindih atas. Kemudian anda type PDF. Okay. Jadi dia akan keluar maklumat-maklumat yang bersifat PDF saja. Bila ada type apa-apalah carian yang kat sini, ada perkataan-perkataan apa-apa, kemudian anda tulis file type titik dua bertindih dan PDF. Dia akan keluarlah semua yang bersifat PDF saja. Ataupun kalau anda tak nak PDF, anda nak cari juga yang berkaitan dengan doc, document. Dah tukar doc, dia akan keluar lah file-file yang bersifat doc sahaja. Kita doc lah file document. Kalau DOCX ni file dokumen 2007. Kalau DOC 2003. Ataupun anda nak XLS, ni Excel. Ni kan keluar Excel saja. Okay. Jadi memudahkan kita untuk menyaring maklumat-maklumat yang bersesuaian. Ataupun file type PPT, kan? File type DOC, file type .pdf, file type titik-titik PDT dan sebagainya, DOC, DOC, PDF. Anda boleh gunalah macam-macam maklumat yang anda boleh manfaatkan. Jadi ini adalah sebahagian yang saya kira penting untuk anda tahu sebagai seorang pelajar, bermula daripada pengurusan email, pengurusan YouTube, pengurusan Facebook, mencari bahan-bahan ilmiah yang saya kira amat basic untuk diketahui sebagai seorang pelajar, supaya memudahkan dia pengurusan maklumat dan juga pengurusan akademik, maklumat akademik ini. Bagi mereka yang mempunyai smartphone, dia perlu untuk mengemaskinikan Google itu dengan akaun Google tu dengan akaun yang dia gunakan dalam phone dia. Sebagai contoh, dia menggunakan contact kat sini. Okay. Dalam email ni kita ada contact. Contact. Okay. Dia contact kat sini, Gmail, dia contact. So contact sini sangat penting. Pentingnya contact di sini ialah my contact.
Penting kontak di sini ialah supaya kontak ini kita dapat sinkroniskan dengan phone. Phone kita akan ambil kontak yang kita telah pun simpan dalam Gmail kita. Jadi menyebabkan apabila handphone kita ada masalah ke apa ke, maklumat-maklumat dalam phone berkenaan mudah untuk kita dapatkan. Sebagai contoh, kalau kita ada dalam kontak kita ada 1000 orang kontak yang kita selalu email, yang kita telah pun simpan maklumat dalam kontak berkenaan. Jadi kalau kita beli telefon baru, kita hanya transfer maklumat daripada email tadi, daripada Gmail tadi, Google tadi, masuk dalam phone kita. Sebab phone kita yang smartphone ni dia ada dia punya account yang boleh kita sinkroniskan antara kontak itu, yang memudahkan kita untuk kita dapatkan kontak-kontak berkenaan, kita nak hantar email dan sebagainya. Jadi inilah sebahagian kasar yang dapat saya kongsikan dengan anda semua tentang tajuk pengusahaan maklumat ini, dan bahan bermanfaat untuk anda semua dalam usaha sebagai seorang pelajar. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.